2017, 2018 saya buat kes kredit akaun ni, kebanyakan mangsa kredit akaun ni dia memang niat bagi kad tu sebab dia mau sewa dapat 1,000 sebulan. Itu sebelum 2020. Selepas MCO saya tengok dah beza. Kebanyakannya adalah mereka ni ditipu. Ada yang nak kerja, kemudian dia suruh ambil bagi kad dulu untuk confirm kerja tu. Ada yang dia bagi tahu nak pinjaman PWB, pinjaman wang Malaysia. So bagi kad untuk collateral, jaminan untuk pinjaman. Kebanyakan saya boleh katakan 99% adalah scam victim, mangsa penipuan. Apa masalah? Masalahnya adalah kerana sebelum 2025, November 2025, kes kredit akaun ni ada dua saja. 1424, membenarkan akaun digunakan secara curang. Itu nombor portfolio. Selepas November 2025, ada undang-undang baru. Nama undang-undang ni 424 bracket A, bracket B, bracket C. So ada 3 bracket. Antara yang paling menjadi satu perkara yang biasa berlaku adalah 424 bracket B. Apabila you memberikan akses perbankan kepada pihak ketiga. Jadi dia punya denda dia minimal RM10,000. You kena charge yang 424B, terus akan jadi you ada dua pilihan saja. Sama ada you mengaku salah, bayar RM10,000. Kalau you tak bayar RM10,000, you mengaku salah, you kena penjara setahun. Kalau you tak mengaku salah, you kena jamin. Bila nak jamin, kena pergi semak dekat dengan jumlah kerugian tu berapa. Jadi kalau jumlah kerugian tu tinggi, dia boleh mencecah ke RM10,000 duit jamin. Jadi maksudnya, kalau you mengaku salah, you bayar denda RM10,000. Tak mengaku salah, you kena prepare RM10,000 duit jamin. Katalah you ada duit RM10,000 pun, mungkinlah kali kedua tu you bayar. Katalah you kena ketiga lagi pula, sama juga 424B RM10,000. Katalah you ingat you ada 3 ni pun dia ingat ke, okey lah tak apa, RM30,000 kes I settle. You pun ingat. You duduk habis 2-3 bulan ada orang call lagi. Ada lagi. Saya ada satu kes. Budak ni berumur 18 tahun. Perempuan juga. Dia ada 25 transaksi. Dia dah kena bayar mula-mula dulu 500, 29 bracket 1, 424 kena 3,000, ketiga dia kena 10,000. Keempat dia kena 10,000, dia tak boleh bayar, dia penjara 1 tahun. 1 tahun dia penjara. Budak perempuan ni. Dia keluar je penjara, dia kena habis dah. Ada lagi after 1 year. Nampak tak? Ini yang berlaku.